Nak tahu bagaimana cara untuk mengaktifkan Protect 360 pada komputer riba atau PC anda? Jom ikuti langkah-langkah mudah ini. Langkah pertama, buka akaun email anda pada komputer riba atau PC yang ingin dilindungi. Langkah kedua, gunakan ruangan carian email dan type Protect 360. Langkah ketiga, buka email tersebut dan klik butang Install Now untuk memulakan proses pemasangan. Langkah keempat, ikuti semua arahan yang dipaparkan pada skrin sehingga proses pemasangan selesai. Langkah kelima, buka aplikasi Protect 360 dan masukkan maklumat log masuk anda untuk mengaktifkan perlindungan. Selepas berjaya log masuk, pastikan paparan utama menunjukkan status You are protected. Ini bermakna Protect 360 telah berjaya diaktifkan dan peranti anda kini dilindungi. Terlupa kata laluan? Jangan risau. Klik Forgot Password pada halaman log masuk. Masukkan alamat email anda, kemudian klik Submit. Semak peti masuk email anda untuk mendapatkan pautan penetapan semula kata laluan. Klik pautan tersebut dan ikuti arahan yang diberikan untuk menetapkan kata laluan baharu. Selepas Protect 360 berjaya diaktifkan, anda boleh menikmati pelbagai ciri keselamatan untuk melindungi peranti dan maklumat peribadi anda. Pertama, aktifkan Device Protection untuk mengesan dan menyekat fail berbahaya secara automatik. Ia juga membantu melindungi data peribadi anda daripada virus, malware dan ransomware. Terjumpa fail, mesej atau laman web yang mencurigakan, anda boleh menghantarnya untuk dianalisis dan diperiksa dengan lebih lanjut. Dengan Password Manager, anda boleh menghasilkan kata laluan yang lebih kukuh dan menyimpannya dengan selamat menggunakan satu master password. Gunakan VPN untuk membantu melindungi data dan privasi anda ketika berada dalam talian. Ia juga mengurangkan risiko aktiviti internet anda dijejaki oleh pihak lain. Ciri Safe Browsing membantu menyekat laman web berbahaya, memaparkan penilaian keselamatan dalam hasil carian dan memastikan anda mengakses laman perbankan yang sah. Ia juga membantu menyekat iklan yang tidak diingini. Protect 360 bukan hanya untuk peranti anda. Anda juga boleh menambah perlindungan pada telefon, tablet atau komputer milik anak, ahli keluarga ataupun rakan. Mudah kan? Kini, komputer riba atau PC anda telah dilindungi dengan Protect 360.